خلقتني وأنا عبدك وأنا أحمدك وعليك المستقيم أعوذ بك من شر ما صنعت بلك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك المستقيم أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dipertemukan lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Telah pun masuk pukul 12, tengah pagi, tengah malam. Alhamdulillah. Ala kulli hal, ala kulli ni'mah. Macam mana pun kita insya-Allah usahakan mana yang dapatlah. Insya-Allah Munajat Umat akan terus bersiaran. Selagi Allah izinkan, lagi mana belum pukul 1, dia semakin bergajak ni. Apapun insya-Allah, selagi mana Allah berikan tenaga, masa, ruang dan peluang untuk sama-sama yang mana Allah masih pilih untuk bersama, kita duduk, ambil masa seketika untuk sama-sama kita bertawasul melalui bacaan suratul Fatihah, melalui saya baca dan sama-sama ikut dan sama-sama aminkan. InsyaAllah mas sekalian, insyaAllah Allah SWT dengan sifatnya, kudrat iradahnya, insyaAllah. Nah, Allah siap. Dengan sifat Allah Ta'ala yang maha memberi, maha mengurniakan. Innaka antal wahhab. Allah memberi apa yang kita minta, ada kan? Kita tak ada sifat ada. Kita hanya duduk pada hal keadaan yang diadakan Allah SWT. Adapun apa yang kita dapat hari ini bukan sebab sekadar kita meminta, tapi kerana Allah yang sifatnya maha memberi. Itu kena tepat pemikiran kat situ. Itikad kena tepat kat situ. Sebagaimana Nabi Sulaiman AS berdoa kepada Allah dengan doa minta tentang mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Nampak? Rabbighfirli wahabli. Dimulakan dengan kalimat istighfar, Rabbighfirli wahabli mulk, yakni kerajaan kekuasaan. La yang bagi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Sesungguhnya kau yang maha memberi. Makna kata banyak benda yang kita tak sempat minta pun, terutamanya hidup kita ni memang kita tak minta. Ada siapa minta hidup? Tak ada. Dah tahu dia celik mata dah, tak tahu ada kat dunia ni. Tak tahu dia 40 tahun, tak tahu 50 tahun. Tak tahu 60 tahun, tak tahu je man rabbuka. Habis cerita. Tu dia. Jadi mana kata perkara yang paling besar yang nak kita tak terminta itu hidup. Yang mana daripada kehidupan itu, jika Allah SWT tidak memberi kita peluang untuk hidup, maka tak adalah kehidupan. Tak sempat kita nak hidup pun. Tak sempat doa. Kita minta doa Allah pandang ke usia kita, supaya kita boleh panjang usia ni. Bukan sekadar panjang saja, kita nak usia yang diberkati. Usia yang panjang berserta dengan ketaatan. Bukan usia yang panjang tapi banyak buang masa. Tidak. Adapun hidup kita ni memang Allah bagi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dari mana saya sejak bila Ramadan tempoh hari, saya nak ambil kesan daripada Ramadan. Kesan pada Ramadan, Munajat Umat ni dia tidak berhenti. Tetap diteruskan. Lambat macam mana pun, jadi saya ambil kira memang takkan berhentilah. Tak kisahlah mula pukul apa. Tapi yang penting tak lebih pukul 1 lah. Saya pun tidur kan. Adapun macam mana pun tetap kita usahakan untuk ada kan. Kita berusaha Allah adakan. Kita ambil peluang sebab dalam keadaan sekarang ni mas sekalian. Diam tak diam sebenarnya kita ni tak ramai. Tapi kita ada. Tak ramai tapi Allah adakan. Kita nak jadi seperti burung. Apa nama burung dah? Kalau siapa ada baca riwayat tu boleh kongsikan, yang cuba untuk berusaha untuk memadamkan api yang marak nak membakar Nabi Ibrahim AS. Burungnya kecil lah, dia bawa air, lalu digelak dengan cicak. Cicak dia tiup, api lagi ada. Burung lain pun cakap, kenapa engkau siram api tak padam? Bukan soal padam, yang memadamkan Allah. Tapi soalnya Allah akan tanya usaha aku.
usaha aku tu Allah nak tanya. Apa kau buat? Apa contribution kau? Jadi kita ni jemaah sekalian, mudah-mudahan lah ini menjadi salah satu, sebab doa ni adalah usaha yang paling tinggi sebenarnya. Jangan main-main dengan doa. Doa adalah satu usaha yang sangat-sangat besar. Sebab itu Nabi SAW meletakkan doa ni sebagai senjata. Tak semua orang boleh main senjata ni. Siapa yang Allah tempatkan dia untuk doa dan dia sentiasa bergantung harap dengan doa, maka itu satu rahmat Allah SWT. Kata Imam Ibn Athaillah Askandari rahimahullah ta'ala, dia tak nampak lain, dia nampak doa. Burung pipit. Wah. Okey, burung pipit. Khair. Maka kebergantungan kita pada wasilah doa ni bukan alang kepalang. Bagaimana kita dalam konteks syariat badan, kebergantungan kepada haus itu air. Kita nakkan air kan, nak hilangkan haus. Adapun haus hilang bukan sebab air, dan kudrat irada Allah Ta'ala. Begitulah wasilah untuk segala hajat itu melalui doa. Tak boleh tidak, mesti dengan doa. Maka sesiapa yang terikat dengan doa, Allah ikat dia dengan doa. Maka itu satu rahmat besar. Dan doa adalah ibadah. Jadi makanya kita nak berdoa jemaah sekalian. Saya nak buat supaya jemaah yang ada ni, supaya tengah-tengah pagi ni tak ada orang kata satu benda yang buang masa lah. Walaupun orang kata apa tengah pagi ni. Tapi kalau tengok live ramai je kan. 1-2 pagi pun ada lagi. Cuma saya nak beritahu, kita biar jelas. Kita tak nak buat ni satu benda yang gharar. Beramal pun dia gharar. Ikut-ikut. Kan? Setakat hari ni jemaah sekalian. Setakat hari ni. Saya tak catat dan tak catat. Siapa yang buat catatan dan catatan, sila lakukan. Saya ambil kira tempoh hari ura-ura tentang gempa, tentang banjir. Ada berapa? Catatlah. Dan alhamdulillah, bukan barangkali lah, saya yakin sebab dengan tawassul al-Fatihah ni, walaupun kita kecil, tapi kita ada. Ianya berkait. Sila bawakan amalan. Ada ramai lagi, cuma kita yakin dengan perbahasannya apa yang disyarahkan tentang Al-Fatihah itu adalah Jami'ul Quran. Lihat bagaimana amalan Fatihah ini berjaya kita ketengahkan. Allah izinkan kita untuk ketengahkan dia, sehingga ia menjadi amalan yang kita lazimi setiap hari. Tak lepas untuk kita amalkan. Genggam erat. Ala kulli hal, Allah selamatkan kita daripada balak bencana yang walaupun ada terlepas-terlepas tu, tapi kiranya ianya dalam perlindungan Allah Ta'ala. Sebab tu skop menajak umat ni bukan kerja biasa. Kita tubuhkan ni, tertubuhnya bukan perlu buat kelab mana-mana ke, tak apa. Tertubuhnya itu dengan wasilah amalan ini. Mudah-mudahan jemaah sekalian mendoakan umat Islam. Walaupun sekarang ni kita digemparkan dan masih tergempar, dah keluar fatwa tentang ulama dunia isyar jihad dalam pelbagai sektor lah. Dalam keadaan saudara kita di Palestin. Namun di situ kita tidak berhenti untuk mendoakan. Itu nombor satu mesti. Kita jangan ingat pertolongan Allah Ta'ala itu dengan rupa bentuk kesenangan. Tapi Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala itu dengan rupa bentuk memilih mereka masuk syurga. Itu pertolongan yang paling besar. Dalam situasi dunia yang memang sifat dunia ni tidak akan pernahnya stabil. Dunia ni tak akan stabil mas sekalian. Jangan pernah nampak dunia ni akan stabil. Tidak. Sebab dunia itu bersifat orang kata apa, gelisah, ajilah. Dunia ni sifatnya panas, api. Kita pun duduk bumi. Kalau kita belajar sains, tengah-tengahnya kan teras tu kan kerak bumi apa semua api kan dalam tu. So kita ni berada dalam atas api nah. Sebab tu siapa yang jenis orang dunia ni sifat berapi, panah. Panah baran dunia. Siapa api pula ambil daripada bahan galian api, bahan galian bumi, apa dia? Emas. Apa lagi? Timah, apa-apa semualah hal-hal yang berkaitan dengan galian-galian ni. Bumi-bumi ni, dunia ni dia panas. Sebab tu kena sejukkan dengan pahala. Kena jirus dia, kena sejukkan dia dengan
amalan. Kalau tak ada, dia akan panas. Jadi memang dunia ni dalam keadaan unconditional, tetapi pertolongan yang nampak di situ adalah Allah pilih saudara mara kita, sahabat kita, saudara mara kita ke syurga. Cuma yang ketika ni yang membimbangkan saya lagi, saya terbaca artikel yang terbaru ni, saya tengok tadi, seperti lalu lah, saya tak detail. Saya pernah utarakan benda ni sebelum ni. Saya pernah utarakan, cuma biasalah, dia bermusim kan. Bagaimana peta Gaza, peta Palestin itu semakin lama semakin hilang. Kedudukannya kan, saya kata macam kambing golek. Dipanggang, ke bentuk peta Palestin macam melintang itu. Diletakkan di atas panggang tu, digolekkan begitu. Tak ada siapa pun boleh pertahankan tanah Palestin yang diambil sehinggalah ke hari ini. Soalannya, adakah hadis Nabi SAW itu sedang berlaku sekarang? Apa hadis ni, jemaah sekalian? Mari kita bacakan. Mari kita bacakan hadis ni, jemaah sekalian. Cari matan sekejap. Mari kita bacakan agar menjadi renungan untuk kita bersama. Dan di sinilah sebenarnya strategi yang perlu kita bangunkan, terutamanya yang mengikuti pengajian kita ni. Yang setiap malam melaburkan masa dan tenaga dan mengikuti bertahun-tahun. Tadi Umilin tulis 4 bulan 9 2021, hampir masuk tahun yang kelima. Janganlah ianya menjadi sia-sia. Mestilah ianya mendapatkan hasil yang setimpal dengan susah payah yang kita telah laburkan. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda yang mana berbunyi, yushikul umamu. Ini mesti ditanam ni masalah hadis ni. Dia suasana ketika ini. Bagaimana kenyataan tu, sekarang ni kenyataan tu dikeluarkan kembali. Keadaan saudara kita di Palestin sana dipertontonkan tanpa ada rasa belas kasih, walaupun disuarakan dengan begitu drastik. Sekarang ni di sana pun di beberapa tempat sedang buat mogok, buat ni pujuk perasaan. Cuba tengok banyak tempat. Dan tapi kita masih lagi belum ada solusinya. Adakah ini kenyataannya? Maka di sini kata Nabi SAW, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu masa. Adakah ini masanya? Adakah ini masanya? Apa dia keadaan itu? Faqal, keadaan itu bagaimana? Alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Masa itu musuh-musuh bangsa-bangsa akan mengerumuni kalian seperti orang yang rakus merebutkan makanan di atas meja. Dalam keadaan sekarang memang sangat rakus, jemaah sekalian. Dirata habis-habisan. Stop kejap, kemudian sekarang lebih dahsyat. Sebab itu sampai keluar fatwa sekarang, fatwa jihad. Cuma kita di JAKIM pun dah keluarkan memorandum untuk mengenai pasti fatwa ulama dunia, bagaimana nak memperincikannya. Di situ kata Nabi SAW disambung,
mereka akan kerumuni kalian seperti makanan di atas meja. Maka keadaan ini telah pun dikatakan oleh Nabi satu ketika dahulu, 1400 tahun dahulu. Lalu sahabat pun bertanya, faqal qail wa min qillati nahnu yawma idzin. Adakah kami waktu itu, sahabat dengar panik sekalian. Bagaimana satu keadaan yang umat Islam dikerumuni, dibelasah, diratah, tapi tak ada feedback. Tak ada siapa boleh protes. Why? Waktu tu sahabat dengar panik. Wa min qillati nahnu yawma idzin. Kata sahabat, adakah kami ketika itu sedikit? Qal, kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, bahkan kamu ketika itu banyak. Banyak. Ya Milin. Sekarang ni mereka lebih daring, lebih drastik, lebih rakus dengan keadaan nampak melambung macam gitu kan. Allah Akbar. Saya tengok pun Allah Akbar. Sebab tu saya kata menajuk umat ni tidak boleh berhenti. Biar apa pun kita lantak lah. Kita ni boleh tidur juga. Saudara mara kita kat sana tu, tahulah, memang tak boleh tidur maksudnya. Ya, dibakar hidup-hidup. Sebab mereka dah, saya nak bagi tahu, mereka running of time. Sebab mereka perlukan untuk memenuhi satu suruhan daripada kedatangan di Dajjal, sebut je lah. Benda sekarang dah tak ada nak hidden dah. Dia bagi command, by hook or by crook, you kena settle down semua, katanya. Maka di sini, sebab tu kita bukan bermaksud kita jangan sampai tak tidur, cuma kita tidur dengan rasa bersyukur. Syukurlah, tidurlah dengan nikmat, tidurlah dengan selamat. Bukan kata kita tak tidur kan, walaupun saudara mara kita kat sana susah nak tidur, ya Allah. Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum. Dengar baik-baik. Kita ulang hadis ni sampai lumat. Saya dah lumat dah dengar ni. Malah menjadi strategi untuk kita. Ni saya nak seru kepada jemaah semua yang ikut sungguh-sungguh pengajian ni. Sebenarnya kita sedang bangunkan strategi lah. Secara nampak tak nampak je. Apa dia? Di sini ada jawapan dia. Nabi kata waktu itu kita ramai, tetapi keadaan kita walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Keadaan kita seperti buih di atas permukaan laut. Allahu Akbar. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbah. Dahlah kita ni ibarat di atas laut buih. Buih ni nampak kemah. Sembang derah. Gajah pun tumbang. Gajah boleh terbang. Sembang. Tapi dalam ada lubang. Kosong. Allah takutnya. Mudah-mudahan Allah keluarkan kita daripada keadaan ini. Kita kena keluar daripada keadaan ini dulu. Yang mana wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabbah. Yang pertama, Allah cabut rasa takut musuh. Musuh tak takut kita je mak sekalian. Mereka berani buat hari ini di negara Palestin itu kerana satu, kerana mereka tidak takut. Sebab mereka tidak takut? Kerana Allah cabut ketakutan musuh pada kita. Musuh tak takut tengok kita. Mereka tak ada respect kat kita. Tak usah cerita yang lain-lain dulu. Tak usah cerita kenapa mereka buat sedih, ustaz mereka kata macam ni, diorang tak ada tipu perut. Jawapannya, kerana Allah cabut rasa takut musuh terhadap kita. Satu. Yang kedua yang kita bimbangkan, wala yaqzifannallahu fi qulubikumul wahn. Lalu Allah campakkan penyakit al-wahan pada hati kalian. Ditanya oleh sahabat, faqal qail ya Rasulullah wa mal wahan? Qal hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Allah campakkan penyakit al-wahan pada hati kalian. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah penyakit al-wahan?" Rasulullah menjawab, al-wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Jemaah sekalian, modus operandi kita untuk bangkit di akhir zaman, kita berperang dengan penuh kekuatan dan bergerak dengan penuh keyakinan, itu mestilah kita sungguh-sungguh memohon untuk Allah Ta'ala cabut penyakit wahan ini dari hati umat Islam. Ayat ni Allah campakkan penyakit itu. Why penyakit itu dibiarkan berlaku? Sikap umat Islam itu sendiri yang membesarkan dunia. Hari ini rata-rata bagi tahu jemaah sekalian, maksud besarkan dunia, berapa ramai hari ini yang tak pernah bergaduh pasal dunia? Cuba bagi tahu. Saya ambil skop yang paling kecil lah. Bukan paling kecil, tapi ni paling besar ni. Saya nak cerita hal rumah tangga sikit lah. Rumah tangga ni besar, tapi orang ramai cakap kecil. Dia tak kenal. Walai boleh nampak paling besar rumah tangga. Dalam rumah tangga, apa hal dunia yang sering digaduhkan? Perhatian. Ada satu kenyataan ditulis, senyuman seorang isteri. Isteri tersenyum kerana diberikan perhatian oleh sang suami. Berapa ramai hari ini kita dididik untuk mendapat perhatian makhluk. Nak suami tengok. Satu. Nak isteri tengok. Dua. Gaduh tak dapat hal keduniaan. Contoh kalau yang berpoligami, soal ketagih kasih sayang. Giliran ketagih, harta ketagih. Ketagih. Tapi kalau tidak dapat amalan, tidak pun dibincangkan. Hari ini, ramai orang lebih bimbangkan tak ada harta daripada tak ada pahala. Perbincangan anak-anak kita adalah perbincangan untuk ada harta. Perbincangan kerisauan adalah isteri yang berharta. Perbincangan suami-suami yang tak berharta. Harta menjadi isu besar. Inna likuli umatin fitnah wa inna fitnah umati al-mal. Mana kata ringkaskan. Nanti kita sambung sebab dah lewat. Saya tak nak panjangkan, nanti kita sambung lain. Dan saya pernah bincangkan hal ini detail persiapan akhir zaman. Ada dalam live saya dulu. Isu akhir zaman yang ada saya sentuh. Cuma saya nak bagi tahu, boleh tak kita buat kali ini azam. Tolong siapa yang ikut pengajian ini, tolong jangan bergaduh hal dunia. Take it easy. Make it small. Make it small. Tapi bukan soal, alah, malah lah. Jangan. Itu orang dah mengalah. Orang dah kalah. Tapi buatlah ianya seakan benda bukan seakan dah kecilkanlah hal-hal itu. Hal suami tak puji, suami isteri tak masak lah. Itu inilah. Macam-macam lah hal. Payah nak listkan ni banyak. Tapi boleh kita simpulkan. Jangan bergaduh hal dunia ya mas sekalian. Masalah ada, berbalah tiada. Jangan ada balah. Dia lebih baik ustaz. Ya, diam tapi jangan pendam. Silakan diam tapi jangan memendam. Ramai orang boleh diam tapi tak boleh hilangkan pendam. Diam, biarlah diam yang membawa kita nikmat. Bukan diam kerana memendam. Itu pun tidak tepat. Ramai hari ini isteri banyak memendam perasaan. Sebab dia tak dapat perhatian. Tapi nak buat macam mana, dah tak darah katanya. Tak boleh macam itu. Kita buat sebab kita dah tahu hala tuju kita. Kita buat sebab kita dah tahu apa ganjaran yang Allah janjikan pada kita. Mari berbalik kepada ganjaran Allah. Dunia, perlakukan sebaiknya. Dunia, ya pergunakan semahunya. Mahu gunakanlah dunia betul-betul. Kalau jadi isteri betul-betul. Dah, jadi suami betul-betul. Antara isu besar masalah rumah tangga. Sungguh. Ini belum isu poligami kan. Kita buka. Kalau buka isu poligami ni, hara.
Banyaknya contoh buruk. Cuba tengok masalah rumah tangga. Cerita rumah tangga banyak contoh buruk daripada baik. Cerita poligami banyak contoh buruk pada baik. Tak payah cerita bab lain dulu. Cerita bab rumah tangga je. Sebab ini serangan besar. Okey, tengok. Sekarang Dajjal naik presiden kejahatan dunia adalah Dajjal. Presiden kejahatan seluruh alam adalah Iblis. Dajjal melakukan serangan menghancurkan struktur luaran. Yang kita tengok sekarang yang berlaku ni adalah tak payah tanyalah tangan-tangan mana lagi Dajjal. Tapi barang perlu diingat, kehancuran yang sedang dilakukan sejak daripada Nabi Adam AS sampai sekarang, kehancuran dalaman, itulah Iblis menghancurkan rumah tangga dari dalam. Tak terbina kehebatan pemimpin dunia jikalau terbina daripada keruntuhan rumah tangga. Sorry to say. Tak usah sembang cerita tentang kepimpinan kau kalau masih dipimpin oleh seorang perempuan. Tak usah sembang soal kepimpinan. Kalau masih berbicara soal wanita yang ke depan, tak usah sembang. Tak usah sembang soal kepimpinan. Kalau masih lagi mengiyakan perempuan ini banyak bebelan sampai suami terdiam tanpa ada perkataan. Ya. Kalau isteri marah, diam. Isteri suami kena diam. Ya Allah. Ni bukan masanya lagi dah. Pimpinlah situ lelok. Isteri okey je. Tak ada masalah pun. Payah nak faham isteri dah pahal. Kita yang merumitkan, tu saja. Dunia ni take it easy lah. Isteri yang baik, isteri yang tak buat masalah kepada suami, take it easy, mudah-mudahkan. Suami yang baik tidak memberi masalah kepada isteri. Masing-masing give and take. Kau tak payah nak besar-besarkan demand kau. Habis cerita. Belajar melepaskan berdamai dengan diri sendiri. Melepaskan pun tidak. Ayat-ayat ni saya terpaksa betulkan. Kita jangan gunakan ayat-ayat yang ada bunyi macam kita nak tapi terpaksa melepaskan. No way. Sebenarnya ayat yang kita nak gunakan adalah bukan melepaskan. Sebab apa? Tak ada benda nak dilepaskan pun. Tak ada benda nak dilepaskan. Sebab apa? Semua terlepas. Tak ada benda yang kita pegang pun. Nak lepaskan apa? Belajar nak lepaskan. Nampak? Kat sini detailing ni. Detailing perkataan ni. Belajarlah nak berdamai dengan takdir. Asal teruk sangat ke bergaduh dengan takdir? Nak meninggalkan pun tidak. Meninggalkan ni kalau kita macam mana cakap? Meninggalkan pun tidak. Melepaskan pun tidak. Kita ni hanya di transit. Tak. Pergi nak tinggalkan pun tak boleh. Dia tak ada tinggalkan sebab bukan kita punya. Kita melalui perjalanan. Flow. Dalam perjalanan hidup, Allah jumpakan isteri, jumpakan anak. Itu perjalanan. Kita bukan nak tinggalkan dia. Kita sedang melalui. Tak tinggal sebab jumpa di syurga. Tinggalkan apa pula? Kita pergi umrah. Ada kita ibarat meninggalkan anak? Tak. Kita tak meninggalkan pun sebenarnya. Walaupun bunyi dia tinggalkan kejap. Tak. Sebenarnya tak tinggalkan. Okay. Tak. Khalas. Setakat tu. Okay, sekarang tu saja. Masalah ada, berbalah tiada. Tak baik. Ini beza orang berilmu dengan tak berilmu lah. Memang kita kadang-kadang hadapi masalah hidup dunia ni. Memang dunia ni masalah lah. Mana tak ada masalah dunia ni. Ini bukan syurga. Tapi cara orang berilmu hadapi masalah, dia tidak berbalah. Kau ni tak ada perasaan ke? Memang. Perasaan aku ada. Tapi aku tak nak bazirkan pada tempat yang salah. Perasaan ni perlu dijaga di tempat yang baik. Marah? Oh, nak marah benda-benda ni. Benda-benda dunia ni marah apa? Tak payah marah. Tapi Ustaz, mana tak faham lagi tu? Ya, sebenarnya beriman dengan takdir. Tak ada nak damai-damai. Kau damai teruk sangat kau menentang ni. Teruk sangat menentang ni. Damai benda. Orang beriman berdamai dah. Tenang dah dia. Damai-damai. Baik, mas sekalian. Mari kita tutup dengan munajat umat. Kita terus doa, insyaAllah. Tadi hadis tadi kita akan ulang. Setiap malam saya akan ulang hadis tadi.
supaya kita ambil perhatian. Allah cabutkan perasaan musuh. Tak takut kita. Hati-hati. Ini yang paling susah sekali. Bila musuh dah tak takut kita, apa boleh buat? Nothing to do lah. Jadi sekarang ni supaya Allah campakkan balik takut tu, gerun. Biar dia tengok kita tu gerun. Tapi dengan cara macam mana? Hilangkan penyakit cinta dunia. Cara dia apa tadi? Cara dia apa dia? Take it easy. Jangan besarkan masalah dunia. Masalah ada, bergaduh tiada. Macam mana tak nak besarkan? Jangan bergaduh lah. Udah. Selesaikan je masalah. Tahu-tahu suami nak kahwin lagi. Janganlah jadi huru-hara. Jangan keluarkan saka tu. Tak. Buang-buanglah saka tu jauh. Dengar saja. Take it easy. Kita kan nak hidup kat dunia. Kita nak berjumpa di syurga. Kalau betul nak pertahankan diri sebagai isterinya, jadikanlah diriku sebagai bidadari syurga. Tahan. Alam pertahankan sampai ke syurga. Kau nak bergaduh, bergebuk kat dunia lah sekali, apa pun tak dapat. Yang dikendong tak dapat, yang dikejar keciciran. Allah alam. Tapi orang selalu buat jahat kat saya. Memang take it easy, tapi bila ramai sangat jahat, jadi sakit hati. Okey, macam ni. Keliling kita ni ramai yang demam. Kita demam sebab keliling kita demam ke? Ada tak kita pergi jumpa doktor, bila kita sakit, doktor salahkan orang yang penyakit keliling? Ada tak? Contoh denggi. Ada tak doktor salahkan nyamuk? Kurang ajarnya nyamuk. Ada ke nyamuk? Nyamuk yang buat kamu ni? Tak. Doktor akan bagi antibody. Jadi surrounding yang toksik itu tidak mampu menyakitkan kita. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau pergi ke tauhid pula lagilah dahsyat perbahasan dia. Cuma nak bagi tahu yang sakit tu hati kita. Hati kita yang sakit. Sebab apa hati kita sakit? Sebab hati ada penyakit. Tu je lah. Bila hati ada penyakit, yang dikejar tapat, yang dikendong keciciran. Ya, terbalik. Yelah. Jadi hati nak terima kenyataan ni pahit. Ada pula saya pula yang sakit hati. Dia yang sakit hati saya. Yelah, sebab kita sakit. Senanglah infection, senanglah terjangkit dengan benda-benda penyakit. Tapi bila antibody kita kuat, ada nak berjangkit dengan penyakit? Tak ada. Jadi kalau hati kita kuat, ada nak terkesan dengan orang buat jahat? Tak ada. Maknanya, jom kita kuatkan hati itu. Itu je. Nak berhentikan orang buat jahat? Boleh berhentikan iblis buat jahat? Tak ada. Iblis sakit hati. Nabi Adam AS sakit hati? Tak ada. Yang buat jahat siapa? Yang buat perangai siapa? Iblis. Nampak? Yang bermusuh siapa? Iblis. Nabi Adam AS ada bermusuh dengan iblis. Yang menyebabkan terkeluar daripada syurga. Terpisah dengan isterinya. Siti Hawa. Bukan kecil-kecil yang cerita ni. Kan, kalau ikut kan, berdendam lah. Tapi siapa yang berdendam? Yang hati dia sakit lah. Itulah iblis. Iblis kan berdendam sampai dengan kita-kita tak ada kena mengena dengan dia pun, dia libatkan segala hal. Iblis. Kau dengar malam ni, lantak kau lah. Kita gelak dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik mas sekalian. Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Bukan kita nak setuju dengan orang buat jahat, tidak. Tapi kita nak cari jalan macam mana. Sebab surrounding kita out of control. Sebab tak boleh. Kita tak boleh nak kontrol penyakit. Gangguan ada, tapi jangan terganggu. Penyakit ada, tapi jangan berjangkit. Sebab tu kita belajar, jangan terkesan dengan kebendaan, perasaan, keadaan. Penyakit ada, jangan berjangkit. Gangguan ada, jangan terganggu. Masalah ada, jangan berbalah. Itu semua dalaman cerita tu. Inner strength, kekuatan dalaman. Dalam ni pula mesti cerita tentang siapa? Allah. Tauhid. Sebab tu kita tanam rapat-rapat tauhid, perbahasan tentang tauhid. Itu perbahasan yang mesti kita tuntaskan di akhir zaman insya-Allah. Tengok AI pun jawab Dajjal versus rumah tangga.
Dia tak tulis iblis, tak berani dia tulis iblis. Ke kejap lagi dia tulis. Bismillah. Ustaz nak tanya, rumah saya banyak benang-benang Ustaz. Saya pergi mana-mana mesti ada banyak benang. Kadang-kadang cabut benang. Ada miang-miang ke sekarang? Badan ada miang-miang ke? Ha? Okey, baik. Ni buatkan air ni. Sekarang sekejap lagi saya nak ruqyah ni. Semua jemaah sekalian. InsyaAllah. Ni pun jadikan ikhtiar pendinding akhir zaman ni. Air Al-Fatihah ni. Sementara Allah bagi nyamuk kat saya ni. Mari kita sama-sama baca. Saya pun alhamdulillah Allah izinkan sempat ambil daripada Tok Guru saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjanglah usia Tuan Guru Dr. Tuan Guru Datuk Syaluddin Omar Qari. Syaluddin Omar Qari doakan itu doa peninding kita tu, air. Kejap lagi baca air, ambil air botol buat, nanti letak dalam spray, tenjis. Kadang ada saya datang Ustaz, suami asyik dingin. Ialah tu. Dia miang tu. Rimas, bukan miang. Perkara kedua yang saya nak kata ada rimas. Jadi itu wallahu alam apa? Saya bukan jenis yang nak tahu benda tu. Cuma kalau ada perkara-perkara yang tak sepatutnya, maka kita niat untuk bersihkan. InsyaAllah ambil air ni buat. Dan InsyaAllah dia dingin dengan suami, marah nyamuk, jangan bakar kelambu. Itu bahasa pepatah kan. Itu ada simptom-simptom je, ada penyebab. Gatal tangan, jangan potong tangan pula. Macam tu lah. Dingin dengan suami, jangan duduk ni. Tak apa, sekarang ikut ni. Ambil Fatihah ni. Aku suri tak apalah, teruskan yang mana. Ambil air ni insyaAllah, buat ambil air. Saya nak baca Fatihah ni, 7 qiraat, 14 riwayat. InsyaAllah. Kalau tengah ada kat rumah tu, kuat dengan speaker tu. Kalau suami ada, cakap begitu nak ruqyah. Cakap dia. Selesaikan masalah ni. Dah lah tu bergaduh, nak kiamat dah. Tu bahasa dia. Dah lah tu. Tu bahasa dia. Allahumma salli ala sallam. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan semua jemaah yang hadir pada malam ni ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah dalam urusan dunia akhirat, permudahkan ya Allah segala hajat kami, urusan kami dalam urusan dunia akhirat kami ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli
kulli hajat ya Rabb, khususan pada umat Islam di seluruh dunia, khususan di Palestin, fi Gaza, wa fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman ya Allah. Susah di Malaysia daripada bala bencana malam kita banjir besar kemarau berpanjangan. Ya Allah. Terima kemenangan umat Islam ya Allah. Lemahkanlah ya tentu musuh ya Allah. Hancurkanlah mereka ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Ya Rahman. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan kita bermunajat fi kulli hajat pada setiap malam. Alhamdulillah dengan berwasilahkan bertawasul dengan biqiraati surah Al-Fatihah. Mana yang mungkin baru dengar kaedah bacaan kita pada malam ini kaedah qiraat, 7 qiraat. Sendawa panah tengkuk pada ba. Allah. Mudah-mudahan Allah keluarkan, cabut semua penyakit yang ada. Mana-mana yang ada simptom ketika baca, moga-moga ia keluar dan selesai semuanya. Nah, minum air tadi. Ada air sekali kan? Minum sendawa panah tengkuk je. Itu semua simptom tu. Minum air yang telah diruqyahkan, jadikan amalan insyaAllah. Sakit. Ketika baca sakit tak kaki kiri. InsyaAllah Allah hilangkan penyakit. Dan sebut ni ikut saya. Tiada ada mudarat. Tiada ada mudarat. Air tadi boleh minum tak? Boleh, sangat boleh. Mandi pun boleh, minum pun boleh. InsyaAllah. Tiada, sebut ni ikut saya. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat ada hanya pada Allah. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat ada hanya pada Allah. Kena ikut sebiji ni. Ikut. Jangan disingkatkan. Jangan ditinggalkan oleh satu perkataan. Syalami wujudan air mata tertiba sebab Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat ada hanya pada Allah. Tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat ada hanya pada Allah. Taukid. Mengukuhkan. Ada mudarat tu ada, tapi hanya pada Allah. Saya cerita ada pasien yang diganggu. Allah takdirkan dia ada gangguan. Dan ketika saya suruh bacakan balik kalimah ini, badannya kepanasan, dia kata. Benda tu jawab, jin tu kata, aku tak sanggup, katanya. Dia nak buat genjatan senjata, dia kata. Aku nak genjatan senjata. Bila dibacakan. Okey. Dia panas. Jadi bacakan. Letakkan pada tempat yang sakit. Di mana-mana saja bahagian yang sakit. InsyaAllah. Saya dekat Shah Alam. Apa rasa ketika baca tadi? Ni namanya Zulhilmi. Tapi baca tadi macam isteri kan? Boleh insyaAllah. Imbak saya. Ustaz, mudah itu boleh tengok juga kesan pada kesakitan ke? Mana kesakitan pun terangkat. Ya,
Dia begini, sakit dan mudarat, dua benda beza ya. Bila sakit, itu simptom sakit. Mudarat menyebabkan sakit tu melarat. Sakit tu melarat, satu. Kedua, sakit tu jadi menyusahkan. Sakit tu jadi, orang kata apa, meresahkan. Itu mudarat. Mudarat ni bahaya ya. Mudarat bukan hanya pada sakit saja, mudarat juga ada pada sihat. Hati-hati. Mudarat bukan hanya ada pada benda baik, benda buruk saja, tapi benda baik pun boleh jadi mudarat. Contoh benda baik, katalah duit. Kan baik kan, nampak baik. Oh, duit ni. Tapi boleh jadi mudarat tidak? Boleh. Mudarat pada duit, akhirnya lalai, lara. Jadi mudarat ni yang kita nak berlindung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadisnya itulah. Bismillah. Salasa marrat dibacakan 3 kali pagi, 3 kali petang. Nampak simple, tapi maknanya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul. Nah, dan ini menunjukkan bahawa kita tidak meletakkan boleh. Yang baru join, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kita tidak letakkan begini. Dalam perbahasan nanti kita detailkan tentang takluk usaha dengan takluk kudrah. Biasa kita letak usaha yang bertakluk, yang dia memberi kesan. Salah. Bila sebut tak ada mudarat ni, maksud segala apa yang terjadi itu tidak kita kembangkan. Kita tidak kata, oh sakit, habislah aku. Bila sakit-sakit je lah. Jangan panjangkan cerita sakit tu. Kalau kata contoh tadi gangguan, ya gangguan-gangguan je lah. Tapi jangan cerita, apa cerita, habislah begitu begini, jangan. Mudarat ni adalah mutlak kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu kita menafikan kembali tiada ada mudarat pada penyakit. Mudarat ada hanya pada Allah. Bila letakkan itu kita panggil taukid. Mengukuhkan kembali sakit ni ada, mudarat tiada. Akhirnya bila mudarat tiada, maka sihatlah dia, sembuhlah dia. Apa-apa pun, lagi satu juga perbahasan mudarat ni adalah bisa. Bisa. Kan kadang-kadang kena tu kita cabut bisa tu dulu. Bisa tu yang kadang meresahkan tu. Contoh kalau anak jatuh, kalau bab jatuh. Dia bisa rengat tu. Pak. Tu nak tarik tu dulu keluar. Itu mudarat. Bertarik tu dia akan slow down. Okay, dia tinggallah bekas. Silai bulan bekas pun tak ada. Tu kuasa Allah. Jadi amalkan insyaAllah. Makan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua menghadapi segala cabaran, ujian kehidupan ni. Billah dengan Allah. Allah Ta'ala alam, itu saja kita berhenti setakat ni dulu. Mudah-mudahan Allah teruskan berikan kita masa dan tenaga, ruang dan peluang untuk terus kita bersama-sama kita berkumpul pada siang malam ni. Ingat kita ada misi kan, Munajat Umat ni akan terus bersiaran untuk kita berkhidmat, mendoakan ummah seluruh dunia. Kita sedikit tapi insyaAllah kita ada. Allah adakan kita. Walaupun sedikit seperti burung pipit, namun usaha itu dikira di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wallahu alam. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.